Okey, bismillah. Sebagai titik mula, sebab last time kita dah bincang sedikit perspektif yang menjadi landasan kepada banyak yang di last time rasa dua whiteboard ni kan. Betul? So yang tu kena tengok recording lah kalau full version of what we discuss, dan banyak mind setting di situ. Untuk hari ni, just untuk salah satu tu akan reiterate sedikit. Cuma to begin with, kalau kita faham apa yang kita bincang tadi, in term of responsibility lah, in term of hak umat atas kita dan sebagainya, to discuss that secara real, kita terpaksa melepaskan ikatan yang sudah ada. Boleh faham macam tu? Maksudnya ikatan tu maksudnya attachment, affiliation dan sebagainya. Maksudnya contohnya, dia susah kalau bincang macam tu dengan kita dah kata dalam konteks harmoni, contohnya. Ataupun dalam konteks ikram, ataupun dalam konteks apa. Maknanya sebab kalau kita dah start dengan default macam tu, kita sebenarnya possibly dah mengeliminate certain benda penting before we even begin. Faham? Even macam kata-kata sebagai Malaysian, itu faham? Maknanya itu dah mengkecilkan skop. Dan yang paling bahaya kalau rupanya apa yang dituntut tu beyond skop tu. Alright. So kita tak masuk lagi harmoni ke UIA ke apa. Maknanya fundamentally kita sebagai kita ni, right, akan ada benda yang dah memang by default tuntutan atas diri kita, dan kita akan ditanya, right, sebelum kita dapat affiliation tertentu. Now, kat sini I would sebab nak combinekan the whole narrative tu dalam dua perspektif serentak. One perspective is perspective of responsibility. Faham? Responsibility ataupun tanggungjawab. Dan semua cerita tadi tu mainly is, kalau perasan dia macam tema responsibility, betul ke? Setuju tak? Ke rasa tema lain? Is it? Okay. Contohnya apa? Contoh, bila kita cakap pasal bulan Ramadan, apa yang kategori responsibility? Apa yang kategori rugi tak kerja? Yang responsibility apa? Contoh amal yang actually puasa lah, puasa kan? Solat 5 waktu, masih termasuk luar puasa dan puasa pun masih termasuk. Okey, katalah solat 5 waktu, berpuasa. Zakat mana? Zakat fitrah. Okey, katakanlah 3 benda tu Yang amatlah rugi kalau tak kerja apa? Tarawih, semua kan? Alright. Dalam kita menjalani kehidupan kita, sepatutnya dia dah combine dua benda ni serentak lah. Sebab this have to be settled, whatever it takes. Yang ni amat rugi lah kalau dah peluang macam tu, dah benda yang Allah offer macam tu, kita tak ambil pula, doesn't make sense. Right? So dia ada dua-dua. So satu responsibility, dan kedua ialah kau nak perspektif apa apa nak buat kalau kita kata kalau cakap macam tu konteks konteks wise. Jom kita jadi super kaya raya gila-gila di syurga. Macam tu lah. Ajakan. Itu dah masuk conclusion. Ni maknanya dia konteks. Konteks apa pembincangan. Maksudnya faham ke bila ni sebab ni buat dunia lah. Sebab tak tahu nak guna word apa. Apa word yang lebih dekat di hati? Overtime. Kau tak faham konteks? Kau billionaire ni tak faham? Billionaire ni apa? Millionaire faham? Millionaire? Jutawan. Tapi sebab jutawan tu kecil sangat. Contoh lain. Kaya, mahal kaya kan. Sebab jutawan ni berada Halim tu dah settle kan. Kecil sangat cerita-cerita tu. Kau jumpa, siapa yang jumpa berada Halim itu? Halim. Siapa yang ada last time berada Halim yang duk bercakap kat sini lah. Segar. Masa segar. Okey, tak apalah, tu cerita. Nanti kita invite dia balik kan. Sebab ada je member-member, sebab itu
Itu semua anak usrah di UAE dulu yang dah jadi level jutawan lah kan, sebab bisnes dia orang. Tapi nak kata sebab tu rasa macam jutawan ni kecil sangat, sebab belum umur berapa pun dah boleh jadi jutawan. So benda tu tak susah. Kalau yang jumpa Brother Amir tu lagi lah. Siapa yang dah jumpa Amir tu? Amiruddin. So dia cakap benda tu masa sebelum grad lagi. Maknanya dia kata kalau nak jadi jutawan ni, dia masa umur tu pun dia dah boleh kan. Tapi tak apalah cerita benda tu kan. Tapi faham ke perspektif yang ni bawa ni? Kenapa panas YouTube ni? Okey, tak apa. Sebab anak dah berapi ke depan kan. Tapi apa word lain yang okay, responsibility faham responsibility. If you fail to fulfill this, fail lah. But this one is beyond that. Maksudnya macam kalau kata tu ni kena lulus, ni kena dapat A++ macam tu kan. In a way. Tapi sebab kalau ke kawan lebih dekat pun tu cakap A++ lah bersemangat kan. Jutawan apalah, tak tahulah kan ni. Faham? Apa ayat yang ke faham ni? Faham eh? Mengejar pulangan yang paling lumayan ke tak tahulah apa word, tapi you get the essence. So kita yang ni nak tak nak memang kena sendiri, tapi nak juga kita kejar benda ni. Alright. Faham eh? Word yang Brother Azin sebut tadi, setiap kita ni ada hak umat atas kita. That's ayat yang mana? Responsibility kan. Sebab dia macam if you do not fulfill your hak ataupun your hak orang atas kita, dia jadi kita punya tanggungjawab lah kan. Apa dia punya timbal balik dia. Hak suami tanggungjawab isteri, hak isteri tanggungjawab suami. Betul buat macam tu. Right. So if you do not fulfill your spouse punya right on you, then from there and then fail lah. Dia tak boleh nak kata awak tak bagi nafkah isteri awak tu. Tapi saya puji dia cantik. Tak, baguslah awak puji. Tapi hak tu faham kan? Dia macam tu. Awak tak solat 5 waktu ni kan? Tapi saya solat tarawih banyak. Tak apa benda kau cakap kan? Faham? So dia ada benda yang memang by hook by crook. That's the bottom line, memang kena settle. But we do not only target there. Kita nak target juga lumayan selumayan mungkin Alright. So in term of responsibility, kalau kita pergi yang satu persatu in term of responsibility, what is kalau kita need to jump the cerita if you understand or have an idea of my responsibility dengan Allah, apakah manifestasi dia dekat harmoni? You ada jawatan harmoni semua ni kan? Boleh spell out tak? Sebab responsibility tu, sebab tu aku buat benda ni sekarang. Siapa yang boleh verbalize anything? So kalau you cakap tambah pahala cerita ni. Tu nak tanya, is there anything yang you anggap disebabkan responsibility tu yang baik-baik aku kena buat, sebab tu aku buat position ni ke apa? Ada anything tak? Ke mostly ni mau mana ada solat puasa kat haji kat situ? Ni kan tambah pahala. I'm just interested to know what's your perspective. Ada anything yang you do disebabkan responsibility tak? Dakwah tu sendiri. Okey, lagi-lagi. Contoh, kalau macam kelebihan kepada harta yang lebih banyak sikit, so macam rasa macam bagi benda-benda macam transportation free tu, benda-benda pengangkutan tu benda yang dah tanggungjawab anak untuk bagi. Sekejap. Ni tanggungjawab transport. Anak rasa macam sebab Allah bagi rezeki lebih kat anak. Oh, okey. So dia tetap atas nikmat lah. Okey, interesting. Okey, lagi. Lama lagi. Kalau macam Ana rasa macam kesempatan yang Allah bagi kat Ana untuk berada dalam kelompok yang ada tarbiyah dan juga dalam kesempatan berada dalam family yang mampu memberikan anak education yang bagus, buatkan Ana rasa macam Ana ada tanggungjawab untuk menjadi seorang yang menyumbang balik dari segi akademik. Sebab Ana mampu pergi jauh sampai ke, mungkin belajar sampai ke PhD dan jadi orang yang menyumbang di bahagian akademik tu lah. Ya, menyumbang dalam akademik tu maksudnya apa? Apa yang menyumbang? Contohnya Ana nak jadi lecturer macam tu lah. Macam nak menyumbang di dunia. Okey. Dia boleh so, siapa yang family dengan anak boleh realise kan anak suka scrutinize statement. Tapi kalau ni nanti kita tiba-tiba dah bagi down a rabbit hole kan. Okey, tak apa. Nanti kalau kita ada masa kita pergi situ. Lagi. Saya rasa bagi Ana tanggungjawab dari segi fardu kifayah. Okey. Sebab
And we can easily say, okay, kalau kau tak ada rata jawatan tu, someone else can take your position. Okay. But realistically, we don't really have a lot of people yang dalam harmoni yang betul-betul committed in harmony. We have a lot of numbers, tapi kalau perasan, it's always the same people over and over and again. Sebagai Ana macam tanggungjawab pada saya juga lah, sebagai orang yang pernah dalam tanzim before ni. Macam using the knowledge that I had before. Okay, kita tulis dulu lagi. Mungkin sebab ini Allah dah buka peluang untuk Allah bagi peluang untuk belajar benda baru. Jadi macam orang lain tak dapat peluang tu, so rasa macam tanggungjawab lah untuk belajar sebanyak mungkin daripada peluang Allah tu. Tanggungjawab untuk belajar sebanyak mungkin. Ya, you cakap ni sebagai student ke, sebagai harmoni ke, sebagai apa? Sebagai seorang student harmoni. Mahasiswa. Okay, lagi. Ana tak nampak macam responsibility, Ana nampak dia macam redemption kepada mungkin nak tambah pahala dan hapuskan amalan buruk ataupun dosa yang nampak. Okay. So that's closer to this one in a way kan, walaupun redemption. Khalifah. Khalifah tu klise. Tanya je. Apa yang tak tahu? Word tu. Band tu. Ada band Khalifah. Kan sisa tak tahu. Apa yang klise? Itu soalan. Maksudnya memang tanggungjawab kita kan ada dua. Okay. Dengan ibadah. Sekejap. Cara you answer ni, maksudnya tak ada benda yang sebenarnya boleh pinpoint lah Dia macam trying to grasp something untuk menjawab. Soalannya tadi is more of you actually something you already realize kan. Kenapa aku jadi seriously? Sebab tanggungjawab aku lah, whatever it is lah. Ni bagi contoh kan. Maksudnya sebab tu aku jadi ni. Oh, dia dah jadi macam, bukan anda tanya jawapan konsep ni. Anda tanya, what you have been doing so far, is there anything that you would put into this basket? Sebab yang ni anda rasa normal lah, insyaAllah. Kan kalau tak dapat ni juga, tak saya nak berkawan je apa, sayang lah. Hopefully you nak garap banyak mungkin. Tapi I'm curious as to, is there anything that you see as this? Sebelum ni. Bukan sekarang baru nak fikir jawapan kreatif. Yang tadi nikmat tu Okay, interesting. Yang nikmat tu mungkin kalau you feel macam tu, good. Alin? Kalau Ana join harmoni ni sebab nak kekal istiqamah dengan amalan. Amalan apa? Amal fardi tu? Amal fardi tu. Okay, so more kepada preservation lah. Preservation. Maknanya, dan yang cakap ni preservation amalan sunat ke amalan wajib? Oh, maknanya kalau tak ngam ni habislah solat 5 waktu aku. In a way lah. In a way macam tu lah. Maknanya tak berjemaah lah. Maknanya yang bukan tak ni, tapi macam dia kan ada quality ke apa semua tu. Okay, that is interesting answer. Yang you can, yalah dia boleh kata untuk menjaga, macam orang kata apa untuk menjaga benda-benda yang basic ni pun kena berkawan dengan baik. That context kan. Ada lagi? Kalau macam Ana lah sendiri, mungkin position. Kalau macam dalam konteks Ana bekerja, Ana bersama dalam projek Sembang Kencang. Kalau Ana tak ada dalam Sembang Kencang, Ana tak ada kat sini. Okay. So bila Ana ada dalam Sembang Kencang, Ana berasa bertanggungjawab untuk tahu apa misi Sembang Kencang ni, apa misi harmoni yang nak bawa projek ni. So dia menjadi satu tanggungjawab Ana terhadap position tu. Oh, okay. Dia maknanya benda yang lahir daripada position yang pegang. Once you hold into a responsibility, maknanya position ni datang dengan responsibility dia. So once I'm holding in this position, there's some responsibility. Kena tahu dia macam ni, kena buat this kind of benda. Okay, interesting. I assume banyak yang mungkin macam ni juga disebabkan ada pegang jawatan tu, adalah responsibility yang kena dipikul. Okay. My question tadi kalau perasan ialah ada tak yang in the first place pegang benda tu due to responsibility? Tak menafikan tadi tu is a good answer. Maknanya
Kalau orang tak buat benda tu lagi lah macam memang masalah lah, dia pegang jawatan lepas tu tak laksanakan hak jawatan tu, that's a no-no lah. Kita kena jawab lah kan. Tapi sebab kita nak start from the bigger picture ni, ada tak yang reason dia pegang jawatan tu pun sebab responsibility? Lana mau pada dia related dengan apa yang saya cakap tadi juga. Tapi jawapanan dia more spesifik sebab rasa daripada sekolah the sistem ni ialah harmoni, keras soalan dah invest banyak sangat kan, and the expectation is already high. So rasa macam rasa salah kalau jelas banyak ruang untuk menyumbang. So rasa salah kalau tak menyumbang balik di medan yang telah invest banyak on myself. So kurang Okay. sedikit sebanyak macam responsibility yang untuk Alright. Lebih kurang terhutang budi lah. Apa okay? Tunggu nanti satu apa again? Nak return Yalah, fulfilling the hope of those. Tapi kalau ni kalau keluar tajuk lah, anda takkan guna argument ni. Tapi familiar dengan sunken cost fallacy tak? Pernah. Lagi lain macam sunken cost kan? Macam ni. Familiar benda ni? Pernah dengar tak tahu apa? Dia macam beli buffet dah bayar and you feel like you have to eat as much as possible padahal benda tu dah bayar apa ni. Orang tu rasa sayang nak tinggalkan satu benda sebab dia dah invest so much into it. Dia biasa contoh kalau financial tu contoh lah. Kita melabur untuk buat something lah. Buat something tu kita dah invest something. Dah lebih banyak ni. Datang kata rugi sentiasa ni. Kalau kontin rugi. Tapi aku dah lebih banyak. Tapi kalau orang yang objektif dia take a step back. Memang kau dah rugi banyak. Tapi kalau kau start sekarang, itulah rugi kau. Kau continue, kau akan bertambahlah kerugian demi kerugian. So, tapi orang susah nak lepaskan tu sebab dia attach dengan tapi aku dah invest kan. So, kalau jawapan antum tu ada orang kata macam tu, kata apa? Kalau untuk anak, tak nak cakap that's not the only reason. Anak timbangkan dua benda lah. Satu yang dapat soal lima balik. Saya kan nak tengok option untuk menyumbang tu, adakah setiap option tu dia punya differences berbeza jauh sangat. Defleksi dia macam yang ni, ni, tak jauh beza. Dia punya tahap kualiti, dia punya sumbangan dia. So, anak saya tak ada masalah untuk anak saya sini sebab anak saya masih feel other reasons. But if let's say jauh sangat, dia punya gap tu, then I might change namanya. Okay. Yang lain? Okay. Ni kita dah bincang ni. Ada kat tangan ke? Gaduh kepala je. Now. Okay, kenapa nak tanya benda ni? Big why. Kalau dalam benda yang by right, if benda ni bukan ke ni soalan bukan ke dia sepatutnya you can actually pinpoint what you need to do kalau you rasa dia responsibility. Betul kalau argue macam tu. So macam why exactly you solat 5 waktu sehari, solat fardu tu, puasa tu, you can pinpoint exactly what I need to do because that's exactly my responsibility. So sebab kita belum cakap benda ni kan, kita akan masuk ni. Tapi benda ni tu what I'm trying to point out. Bukankah sepatutnya dia macam tu, putih-putih kita kata this is exactly what I have to do. Contoh apa sebagai suami yang menyara anak isteri, aku kena kerja untuk mencapai pendapatan. Kerja apa? Asalkan fulfill benda tu. So dia jadi macam kerja dengan company ni bukanlah responsibility, tapi kerja tu responsibility. So kalau if that is the case, kalau you somehow kata kena jawatan tu responsibility for whatever reason, jawatan di harmoni di mana-mana pun you fulfill that responsibility if dia bukan sebab nama tu kan. So yang tu yang nak cuba tengok, is there something yang terkait sampai sebab tu kena kat sini ke? Ada tak yang macam tu? Contoh. Ada. The reason that I said before. Kifayah ni, pada kifayah. Alright. Interesting. Okay, kita pergi pada kifayah Fardu kifayah ni apa Sebahagian buat, sebahagian lain terlepas. Itu implikasi dia kan? Tapi apa benda tu dia kewajipan. Tapi kewajipan tu boleh tertunai macam tu lah kan? Maknanya dia bukan setiap individu kena tu, dia as long as that
burden of responsibility tu terlaksana macam tu kan. So what is it yang you anggap sebagai fardu kifayah kalau dalam kerja-kerja macam kita ni? What exactly is it yang fardu kifayah tu? Kena ada projek. Fardu kifayah ni kena ada projek. So kalau Nabi SAW projek apa? Projek. Lagi. Dakwah fardiyah tu fardu kifayah. Nak kena ajar orang kepada lagi. berat air. Lagi. Dakwah ammah. Sebab fardu ain untuk berdakwah, harmoni bukan sahaja medan yang ada. Betul. Kalau masuk klub lain UIA. Okay, understood. Tapi untuk Ana personally, I don't think the other medan is suitable for me. Okay. So maknanya ada responsibility, but this is the one that fits me, macam tu. In general, dakwah, apa yang Ana faham lah, in general dakwah adalah fardu ain. But dakwah untuk harmoni ataupun di medan ini, is it really, tak tahu lah, am I talking nonsense kan? Tapi macam, it's not fardu ain, but it's fardu kifayah, because as long as there's someone there, kan ke tidak? Ya, nanti memang kalau lah harmoni ditinggalkan, akan kefarduannya bermasalah lah, maknanya tak ada orang fulfill macam tu kan? Is that valid untuk semua gerakan? Contohnya tiba-tiba ada gerakan lain kosong, kita kena ke sana ASEAN ke bukan? Dan nak faham betul ke macam tu? Is that what you are implying? Ke you cakap tak kalau lain tu apa masalah pula, mana ada fardu kat situ? Harmoni dia lain ke? You cakap any gerakan should have their own aktivis. Macam tu? Keyakinan pada diri. Ana rasa in the context of harmoni kan memang gerakan dakwah. So okay. Sebab dia kategori tu. So if ada gerakan dakwah lain, it's the same quote unquote principle apply lah. Different pada dakwah, different target audience dia. Lain orang, contohnya badan ni orang Cina dia tarik, orang badan ni kita akan cari orang berbeza. Okay, interesting. Okay. Kalau kita pergi from the very beginning sebab kita ni, sebab Ana just nak tengok what is the perception. Tapi kalau kita derive, dia sepatutnya kita derive daripada the primary tu dan kita pecah-pecah kat situ. Ada yang sebut word ni tadi kan? Dan dia tanya apa soalan dia? Bukan skema apa? Klise kan? Klise. Tak. Ya. Klise ni apa? What's the definition of klise? Semua orang jawab benda tu. Semua macam tu. Balik-balik tu. So macam tu semua pun klise. Quran panduan hidup klise. Nak masuk syurga klise. Memanglah klise kan? Ke apa maksud dia? Oh. Tak, sebab kalau is that the definition of klise? Kalau klise tu benda yang betul, dia masih klise. Ke klise ni hanya terpakai benda yang tak semestinya klise salah. Tapi kalau yang betul, dia akan jadi klise lah by default kan? Macam dia betul, tapi mungkin dia kurang hikmah. kurang. Tak pula tarik balik. Ana yakin khalifah tu memang responsibility dia. Pukul sebelah dah, masya-Allah. Okey. Ya, siapa kat sini yang terima? Ini dia punya tertaklif atas dia ni. Siapa kat sini yang menerima aku ada responsibility khalifah? 2, 3 orang, 4, 5, 6. Oh, ada. Betul serius. But do you understand the implication? Bila kalau kau claim khalifah tu atas bahuku, kau tahu kau faham apa dia punya kesan tak? Masya Allah, kalau harmoni berdosa lagi. Kalau tak berdakwah berdosa. Ya, okey. Why you kaitkan dengan ni? One of the way. One of the way. Tanggungjawab dia. Ustazah tahu benda lain ya? Ni lagi lah, ada ayat Quran ke apa ni? Lagi ha? Tak, kenapa kau kaitkan benda ni? Dakwalah sampai Tu.
Khalifah kata nama, dakwah kata kerja. Oh no. Khalifah kata nama, dakwah kata kerja. Okey. Tapi kenapa kaitan dia? Sebab dia Untuk macam berlari kata kerja. Runner, orang yang berlari. Football player kata kerja, tapi dia mungkin kerja tu orang lain banyak. Why do you link the two? That's the question. Sebab dalil Quran. Dalil Quran, kat mana? Yang ada 4 kali sos. Oh, okey. Oh, okey. Tu, betul. Siapa yang siapa yang agree benda tu? Apa? Okey. Sebab yang tu kita cerita masa bila? Kita bincang masa bila tu? Sentiasa bincang. Okay, that narrative is based on perkataan Khalifah ni Allah ungkap masa bila? Surah Baqarah ayat 30 30 ke 31? 30. Belum. Dan dia based on the narrative that if you want to understand tugas ni, you have to understand surah ni. Pendek cerita, Allah dalam ayat 30 di awal surah, Allah declare Allah nak jadikan khalifah. Bila cakap kat malaikat, straight after that, the first khalifah punya cerita Nabi Adam. And then cerita panjang, ceritalah. Sebabkan tak ada masa, yang tu panjangnya tu kita kena bawa waktu lain. Tapi dia punya transition tengah-tengah surah Baqarah tu, the transition of the responsibility now is shifting from senior kita Bani Israel kepada kita. Itu ceritanya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata tu kan. Dan the whole of second half surah Baqarah tu all of the responsibility. Dan sample case yang kalau Fauzi cakap tu ialah kita tengok ayat yang direct dia kata diwajibkan, kutiba alaikum. Satu yang kita tengah buat sekarang lah, kutiba alaikumusiyam. Ayat berapa? 183. Betul? 3 ke 2? Anak tak hafal nombor jumlah. 3. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Verify nombor Lepas tu yang lagi? 180 Kisah ayat apa? Ni dia page sebelah je. Kisah dengan wasiat. 178 180 178 kan? Kita kutiba alaikum idza hadara ahadakum maut tu apa? 180 kan? Ni verify sini dia Dan kutiba alaikumul qital berapa? 19 something ke 200? Ayat apa? 216. Ni dia panjang sikit ke belakang. Pendekkan cerita. Yang mana satu puasa? Ni puasa. Yang 178 tu kisah. Yang ni wasiat. Ni qital Allah menggunakan word yang sama, kutiba alaikum as a package of, inilah tugas khalifah. So nak pendek cerita, satu, kita dengan Allah kena settle. So puasa ni representation dan yang lain-lain tu solat semua ada. Kedua, wasiat, kita dengan orang lain. So ada cerita yang ayat panjang tu pasal kalau hutang kena tulis, so whatever yang kita dengan orang lain kena settle. Kisah sistem negara kena settle. Ekonomi, jinayat, kisah ni jinayat lah. 4, perang tu representation of once negara tu dah settle, how you deal with the external force. Kalau dakwah, kalau perang, whatever it is. So salah satunya, kalau kena perang, wajib perang lah. Sebab tu kutiba kan. So, you cannot run from 4 level of responsibility lah. 4 level of responsibility khalifah. If you baca second half surah Baqarah, you will be overwhelmed with responsibility. Punyalah banyak kewajipan. And from my experience, satu benda yang terdetik, aku tak mampu buat benda ni. Dan Allah dah jawab ayat last apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tak akan bebankan unless you mampu. The fact that aku bebankan, mampulah tu ngada-ngada pula. Faham ayat dia kan? Faham konteks kan? I'm giving this responsibility. I know you can. Nafsu you yang ada kata tak mampu kan, but I know you can. That's why I give you this responsibility.
So if you have this framework, yang sebab tu nak tanya, do you know the implication of claiming this is your responsibility? Because kalau, so you buat apa? Saya puasa dah, solat dah. Okay, 104. Dengan ibu bapa, dengan jiran, dengan hutang, dengan apa, wasiat apa tu? Dah ke? Lepas tu yang 3 dengan 4 ni is the more interesting question lah. What's your direct contribution kepada ni 3? Dan keempat, nampak ke? 3 4, tak faham kan? 3 4 tu is level what is your contribution to terbinanya satu negara yang actually implement syariat. Dan keempat, once that is happening, of course memang external factors akan datang, be it macam sampai ke Nusantara dan sampai dengan dakwah, or terpaksa membuka macam Constantinople yang terpaksa perang. One of the two ways terpaksa happen, dan you have to do one of the two yang terpaksa dibuat kan. So siapa yang accept ni kerja dia? Kalau dah, so biasanya macam yang sebut tadi, selagi mana ayat tu ayat konsep, biasa kita senang nak accept. Kita lah khalifah, sebab tu saya belajar ada jin. Tak ada kaitan kan? Dia mungkin ada kaitan. Okay, kat mana kaitan? Siapa yang boleh kata kaitan dekat mana? Kalau you belajar ada jin, you menyumbang yang mana? No, wasiat punya level tu? Kisah tu. Maksudnya kuasa negara tu, akulah akan jadi hakim syariah ke, macam tu. Okay. Anda suka siapa yang claim macam tu? Sebab anda akan tuntut bukti dia. Siapa yang belajar sekadar untuk dapat A, jangan sembang lah benda tu. You have to belajar macam mana nak jadi the pioneer of that bidang lah. Boleh terima? Especially sains sosial lah. Sebab sains sosial direct. You tak boleh lari lah. Ekonomi Islam, perundangan Islam, etc. Sains siapa yang sains tulen? Semua anda seorang? Engineering siapa? Ini semua sains sosial Apa yang jadi harmoni ni saya? Oh, interesting. I'm the weird one lah. Tapi okay, sains tulen kat mana? How do you, what's your contribution? Sebab tu kalau sains tulen, pada anak kita tak dapat lari daripada ayat hadith tu. Wa anzalnal hadid tu. Familiar pernah dengar bincang tu? In short. Siapa hafal ayat tu? Yang wa anzalnal hadid tu bermula dengan apa? Seketul batu. Walaqad arsalna rusulana bil bayinat. Betul bil bayinat. Allah utuskan rasul dengan bayinah. Lepas tu wa anzalna belum lagi. Wa anzal mahu, Allah turunkan bersama dengan Rasul apa? Kitab dan mizan. Lepas tu untuk liyakuman nas bil qist. So sains sosial, kitab dan mizan ni supaya deal dengan manusia ni secara adil. Ekonomi, law apa semua kan. Lepas tu baru nak masuk sains sosial apa? Lepas tu wa anzalna hadid ba'sun syadid manafi'ul linnas liya'lamallah man yang suruh. Allah bagi benda ni memang kita anda cari material. Kita tengok kuat dia boleh jadi apa ni. The purpose aku nak tengok siapa yang guna benda ni untuk bantu agama Allah. So is it my specialization in science ni membantu agama Allah? Dulu anda pernah belakangan kan, aku belajar ni aku buat kereta kebal ke benda kan. Itu pernah lah satu kita. Until I realise something yang dua benda lah I realise. Satu anda cari pakar-pakar ni, lepas tu anda jumpa banyak dekat US. Lepas tu anda realise, asal banyak nama macam nama Muslim. Dan I realise banyak Muslim yang menyumbang kepada teknologi US untuk militeri dia. Sebab funding kat situ. Bukan, dia untuk research lah. Macam kita belajar kat universiti tu. So we are the funding of genius of ni. Tapi the technology is used for them lah. Sebab hak milik your PhD ke benda tu untuk dia orang. So that is where I realise kita tak kurang cerdik pandai. But cerdik pandai kita sebab kita punya purpose nak duit kan. So kat situ lah ada funding. Ataupun nak degree. Sebab tu kita belajar kat US ke UK apa ni. Tapi those value tu dia ambil untuk dia. Kita balik buat kerja dapat kerja makan gaji kan. Macam tu lah dia punya cycle yang anda kata macam so apa benda buat aku buat. But at the same time anda fikir anda rasa lebih mudah untuk contribute to macam dulu orang kontra macam Mahathir, bidang dia sains tulen.
Tapi contribution dia more kepada sains sosial. Buku yang dia tulis pun bukan buku medical kan, dia buku Malay Dilemma kan. So I choose that path lah. So sebab tu apa yang Ana tengah buat sekarang apa semua ni is to specialize myself in ni dah kategori sains sosial lah kan. So that's my claim lah. My claim for myself. Kenapa Ana buat benda ni dan kenapa masa Ana tak habis hanya untuk research engineering apa semua tu. Kalau Dr. Fazli datang kat sini mungkin dia akan cerita benda yang berbeza. Kenapa dia nak jadi pakar nuklear apa semua tu? Because dia memang nak bawa to that level. Sebab tu Ana tabik orang yang buat claim dan buktikan claim dia. Ana agak menyampah orang yang buat claim tapi amal dia langsung dia cakap just cakap sebab mulut je kan. Kata aku belajar ni gaji dia sebab ni kan. Bukti dia tak kau untuk dapat gaji. Faham kan? That's the challenge that I have lah. Kalau dengan sosial lagi lah. Kalau you itu claim itu you punya sumbangan. Tapi belajar sekadar ikut silibus je. Bukan kata jangan belajar ikut silibus. Tapi you have to go beyond lah kalau betulnya nak jadi. Akulah pakar rujuk hadis ke. It's not enough. Sebab anak, isteri anak usul fiqh tau. So Ana ada first hand experience dalam konteks ni, jangan siapa yang kenal dia jangan bawa cerita ni pula kan. Dia macam ada certain aspect dalam hidup tu macam sekejap, kenapa aku ajar benda ni sedangkan dia bidang kau siapa yang pernah experience tu? Faham tak? Dia bilang usul fiqh tapi ada benda dalam usul fiqh tu Ana ajar dia sedangkan anak engineering. Bukan tak boleh, dia je macam sekejap ni dunia apa ni. Tapi sebab dia ada. Dan itu belum lagi anda tengok cara exam kan. Sekejap, anda ingat kan budak sains sosial ni tak diajar untuk ikut skema. Tapi kenapa budak sains ni dia belajar ikut skema? Bukan, faham ke ayat anda ni? Macam dia macam tak diajar untuk berfikir kritikal. Dia macam, tak lecture dia cakap macam ni. Anak-anak masa tu tak boleh beri lah. Tapi lepas tu anda faham lah, oh education system bla bla bla. Anyway, balik mula sini, itu dah cerita lain. My challenge to you is, tadi belajar ada tu kan. So if you say sebab tu saya akan jadi the next Yusuf Qaradawi ke in the next whatever it is. Okay, good. The next Ahmad Ibrahim. Siapa yang law dia law? Dah balik. Sekejap, kau ambil apa? Ekonomi? Sekejap, social science kau ni apa? Psikologi semua? Ke? Finance, account. Apa nak bagi? Education. Ada figure yang kau kata macam oh. So Ahmad Ibrahim tu tahu apa sumbangan besar dia? Apa? Law tu macam apa sumbangan dia biasa sumbangan dia kepada sistem Malaysia? Buat kerja kerja. Lagi tu sikit sangat. Baguslah dia buat kerja kerja. Tapi yang ni kau kena dengar senior UI kita cerita what is the biggest. So dia macam ni. Orang sembang hudud ni lama dah. But the stumbling block dia apa? Ketika tu. Sebab bayangkan ketika tu, kita hanya ada mahkamah sivil. Idea nak hukum Islam lah, hudud apa tu ada. But what is totally missing? Kita tak ada sebaris orang fully qualified semacam civil law untuk syariah ni. To run the whole system. Dia tak boleh kita berretorik je. Dia kena ada orang yang credible, pakar law, syariah based, hence bila nak buat mahkamah tu it can run. So that is the biggest contribution of dia tu lah. They solve in a really solving. They createkan batch on batch. Now kita nak laksanakan, this is the people running. Dia bukan just so kat situ yang akan relate juga dengan apa yang nak buat ke sini. Human capital tu you cannot run if you really want to change the world. You cannot run from really producing human capital in whatever form, shape yang terkena dengan whatever yang nak solve. Anyway, okay, so belajar menganalisa statement belajar rajin. Anyway, lain. Now, kalau nak macam ni if you imagine andai kata kita sempat hidup sampai fasa yang sampai keempat. Boleh faham statement tu? Bayangkan kita hidup sampai ke fasa yang keempat, which is memang fasa tu dah ada benda yang pertemuan yang besar lah. Kita sekarang kat sini. Macam mana? Di IUM whatever years it take, katakanlah we reach that level yang level 4 punya tuntutan. And cita-cita you ialah when that time come, kutiba alaikum alkitab tu akan full-fledged.
Boleh bayangkan tak? Oh, if that is the case, this is my trajectory of growth in capacity, in pengetahuan, keimanan, capability, skill, know-how, apa-apa lah semua tu. Boleh bayang tak exactly what you need to be developed into? Kriteria keberanian ilmu apa tu? To actually fulfill that one. Siapa yang boleh bayang? Siapa yang boleh? Level 4. Kalau level 3 boleh bayang tak? Level 3 tu maknanya kita dah membina negara yang memang full-fledged syariah fully compliant. Full compliant tu level yang belakang sebenarnya. Kita akan sampai syariah compliant dulu baru syariah based in a way kan. Siapa pernah dengar perbincangan? Perbankan Islam tu syariah compliant kan. Nak tak nak sebelum nak cakap syariah based tu memang kena comply dulu lah, sebab that's the next milestone kan. Tapi kalau nak cakap level 4 ni boleh terbayang ke? What capacity tu? Boleh bayang? Yang lain? Bayang sebagai angan-angan sekarang lah. Sebagai angan-angan. Okay. But sebab kalau at least boleh berangan, you can pick up, okay, oh aku dah ada quality tu. Boleh sampai ke situ tak? Maknanya that's the level of quality. Boleh? If that is the case, ni kalau orang yang buat strategic plan lah. Katalah kita terpanggil masa tu 40 tahun Can you truncate supaya masa habis IIM, masa grad IIM dah ada apa? So ni 20 Lepas tu masa 30 tahun dah ada apa? 40 tahun dah ada apa? Maknanya can you dan kalau macam tu boleh masa saya aim, okay, yang kena masa grad, by the time grad aku dah ada tu. Ni sebab anda tak perinci kan tau. Tapi maknanya can you on your own define itu? Sebab kalau macam ni je, siapa yang buat macam ni je pun, you ada a list of things that, oh aku kena expose ni, aku kena start run ni. Maknanya there's a lot of things that you have to do. Boleh follow? Doktor Anwar, kan 4 benda ni yang mention dalam Quran kan, Allah, orang, negara dan external forces. Misal kata a person cakap, okay, saya nak buat 2 sahaja dalam hidup saya. Number 3 and number 4 is not for me. Adakah orang tu berdosa dan tak fulfill Abu Ja'ad sebagai seorang khalifah ataupun yang tu? Soalannya. Okay, dua benda lah. Satu, I'm not the judge, Allah is the judge. So kalau dia rasa dia boleh jawab dengan Allah, insyaAllah pandai-pandai lah. Second, if we want to see example, is there dalam sirah? Sebab dalam sirah memang Allah hanya wafatkan Nabi SAW setelah sampai 4 level. Sebab that's the requirement, tugas yang untuk umat ini. Sebab umat terdahulu tak semua level. Ada umat yang tak sampai level negara dan sebagainya. Tapi dia umat, so sebab tu dia kena ada sampel how to actually implement dalam 4 lah. Sebab tu kalau Nabi Muhammad SAW diwafatkan masa Mekah, memang dia nak pandai-pandai ke benda, it doesn't make sense. Masa Madinah pun kalau masih negara je tapi tak ada pasal perang dan tawanan apa semua tu, so it need to be that way. Now once that fasa berada satu reality kan, maknanya fasa perang-perang tu lah, especially kalau kita kata perang Tabuk. So perang Tabuk tu yang agak quite clear cut, kita pergi teritori orang lah, quite clear cut. Sebelum tu macam Mekah Madinah ni dia ada background dia, tapi yang dah start nak pergi Constantinople lah, Rom, sini memang kita actually go to people's territory kan. So dia susah sikit nak cakap defend lah pun in a way lah. From that perspective, boleh tak ada orang kata, tapi ni dah tugas keempat ni, aku 1-2 je. Ada tak sahabat yang macam tu dan valid sesuai sirah? Bukan sirah lah, tapi macam seorang wanita zaman Hasan Banna. Oh, wanita, interesting. Okay, Zainab Al-Ghazali. Dia seorang pendakwah jugalah. Okay. Dan macam mana, dari segi apa yang faham, dia dekat Mesir je, dekat Egypt je. Tapi the interesting is she got imprisoned, lepas tu dia diseksa banyak kali. Tapi kesan daripada cerita yang dia di penjara dan dia pertahankan Islam tu membuatkan one of the causes yang, sebab dia membantu Hasan Banna dalam berdakwah kan. Dan walaupun tanggungjawab dia bukan menyebar sampai ke negara atau external forces, tapi dia still menyumbang contribution tu ada long term effect sampai sekarang. Faham. Macam sana lah, macam dia contribute to something tapi dia tak. Zainab Al-Ghazali dia?
Zainab Ghazali kalau kita nak tengok sirah, dia mirror Sumayyah. Dia fasa, bukan fasa 3-4. Faham kalau saya macam tu? So kita tak boleh ambil petik kisah dia to fit the question, sebab masa dia bukan masa fasa 3-4 pun. Maknanya Al-Banna tak ada ke negara lagi, tak pergi berjihad. Dia Al-Banna meninggal masa dia berjara. Tu apa yang dia baca dalam buku. Okay. So macam mana relate dengan 3-4 ni? So Al-Banna tak sempat tengok 3-4 ni. That's my point. Maksudnya you tak boleh ambil kisah fasa 1-2. Lepas tu kata dia buat 1-2 je, okay. My question is, kalau kita hidup masa fasa 4 tu dah datang. Contohnya masa Tabuk tu fasa 4 tu dah datang. Boleh tak kata aku nak buat 1-2 je? Question dia. Kita bercakap soal konteks benda tu berlaku di fasa mana, dan tuan itu datang bila kita majoriti dah sampai di fasa itu. Mana nak tanya satu hadis, tengok dia punya detail matan, antara hadis 40 dengan Nawawi tu. Ada hadis yang ada seorang sahabat yang tanya kepada Nabi, kalau aku buat benda wajib ni, kan, kalau PRK boleh, misalkan kalau nak silap, boleh ke aku masuk syurga? Dan Nabi jawab boleh, kan. So how do we look at this from that perspective lah? Faham tak Ustaz? From that hadis perspective. Okay. Sebab bila hadis tu kata kalau kufi yang okay. Cuma dia ingat matan dia lah. Yang tu okay. Okay, macam mana? Kalau as a fundamental, maknanya kalau nak faham hadis tu, kita kena discuss hadis tu. But if you, siapa-siapa yang nak suggest hadis tu negate ayat ni, dia yang kena justify benda tu. That's my position lah. Unless kalau ayat tu directly negate, sebab dia tak tanya specifically. Contoh lah kata, saya buat yang fardu tapi saya tak buat tugas khalifah, contoh that is quite clear cut macam tu. Sebab dia ada banyak hadis yang sebenarnya dia ada konteks orang, konteks masa dan semua kan. Contohnya umirtu an uqatilan nas lah apa semua kan. So kalau ambil hadis tu in isolation, dia macam Nabi tak disuruh melainkan untuk perang orang. Macam ni. So kalau nak bincang macam tu dia memang nak kena sit down of proper discussion on what's the context of semua ni, and then baru kita tengok so how does it fit dengan the overall yang, sebab setiap satu ni dia kalau dia bincang in isolation dia boleh jadi kalau tak kena tu kan. So for the limited time tu anda terpaksa jawab macam tu dulu lah. Kalau macam dah level yang dah ready untuk kital dan ada orang tu dia tak nak pergi ke kital tu, Ka'ab bin Malik lah dalam surah At-Taubah. Dia macam dihukum sebab tak pergi waktu tu lah. Okay. Ada tak waktu zaman tu yang tak pergi. Example lah. Ka'ab bin Malik semua familiar? Itu masa perang Tabuk. Dan kenapa denda dia sebegitu? Tapi setiap satu dia akan ada konteks of how lah. Sebab Nabi tak terus tu Nabi tanya ada alasan ke, ada usul syar'i ke kan. Dan orang munafik semua bagi usul syar'i dan lepas je. Sebab kita hanya menghukum yang zahir kan. Dia tak boleh. Tak, munafik ni dia tak boleh lagi tu. Tapi yang ni dia tak ambil excuses, hence dia begitu. Dalam konteks ada tak usul syar'i? Perang Tabuk juga yang ayat apa? Orang miskin minta, Nabi kata tak ada benda nak bagi kat kamu untuk boleh pergi. Mereka berpaling dengan air mata bercucuran. Apa ayat tu? Ingat? Kan? So maksudnya dia orang sendiri frust tak dapat contribute. So dia minta dengan Nabi. Kami miskin. Kita nak pergi juga. Tapi Nabi kata tak, semua ni kena bawa sendiri punya ni lah, kenderaan apa semua kan. So maknanya korang ni memang unfortunately korang tak dapat join. So dia kembali air mata bercucuran dan memang uzur tu dia terima lah. So kalau kita zakat tu bukan nak kata dalam satu tempat tu tak ada orang yang tak mampu. Tapi yang budak level universiti ni susah lah nak claim. Unless kalau circumstances. Contohnya, bukan kau ada mak yang sakit. Tu special case dia. Dia macam on him ada special circumstances yang etc. Anyway, kenapa anda cerita benda ni? Okay, to visualize what this is your own trajectory. Tu satu cerita Belum nak cakap you buat apa Faham? Sebab trajectory ni untuk boleh buat benda yang much beyond apa yang you boleh buat sekarang. So I hope first point
sepatutnya kejelasan ini masa ni kena menderaskan. I hope you are tamak dalam fulfilling your own potential so that you can fulfill your responsibility. Maknanya sepatutnya kita agak rendah kompromi kita kepada benda yang drag us behind in term of fulfilling our potential. Whatever it is lah. Contohnya aku sepatutnya boleh fulfill potential ni, kawan ajak pergi melepak je kan. Aku tak willing lah untuk kompromi ni. Or whatever it is. Right? How we divide our time, how we prioritize apa yang kita baca, etc. Upskilling dan sebagainya. Itu satu. Keduanya, so kalaulah sebab tu nak cakap ilmu apa semua tu, dia betul in context tau. Kenapa kita nak kena ada ilmu? Supaya kita gunakan ilmu tu untuk yang kita patut buat something. Tapi kalau dia end up ilmu tu lah be all and all, benda ni faham kalau macam tu? Benda yang kita boleh dengki apa? Allah beri harta, lepas tu? So kalau baca hadis tu ni jadi songsang kan, apa? The only thing, so ada dua hadis yang berbeza yang the only thing yang kita boleh hasad. Satu tu orang yang Allah kurniakan dia harta, tak ingat, boleh ingat betul kan? Harta tu, kemudian dia infak dengan harta tu dan Allah bagi dia ilmu ke, dia ajar kan? Satu lagi orang bagi dia Quran, dia ajar, harta dia infak something kan. Dan ada orang kata mungkin ilmu dengan Quran tu sama juga sebab dia dua hadis berbeza. Dua-dua kata hanya dua benda yang boleh hasad. So itu perbahasan lah. Tapi dia punya key point dia ialah bukan isu ilmu tu, bukan isu harta tu. Isu bila dia ada, dia buat apa. That's the only thing yang boleh didengkikan. So sebab itu nak kata macam dia ada banyak ilmu lah, tak boleh dengki lagi. Oh dia sentiasa buat kuliah agama, ajar orang, yang tu kena dengki. So kita terkejar nak bagi buat kuliah tu lah, bukan nak belajar je. Dia hafal banyak lah, tak boleh dengki lagi. Dengan dia hafal banyak tu lah dia, sebab satu lagi hadis tu macam dia qiyam dengannya kan, macam dia actually qiyam dengannya dan actually implement dan sebagainya. Itu tafsirannya. So what they do dengan apa yang Allah bagi dengan dia. So kapasiti ni kita nak buat apa? Now, in term of reality ni nak cut short macam ni. Nabi SAW, tak boleh lukis lah pula. Rasul ni. Muhammad ni. Allah yang menterajatkan kapasiti dia lah dengan sejarah sebelum Rasul dan sebab dan apa-apa input sepanjang tu kan. However, macam kita cakap Ahmad Ibrahim tadi ke, or whatever in history, dan semua Rasul pun, cerita tugas ini skala dia apa? What's the end? Dunia punya level Ada yang duk cakap Ustaziatul Alam Now, Ustaziatul Alam, siapa faham ayat ni? Semua orang suka quote benda ni, tapi anda nak mengelakkan ayat yang di quote tanpa konteks yang betul. Ustaziatul Alam ni, what is translation direct apa? Ustaz apa? Ustaz? Dari sini luar, Ustaz apa? Guru kan? Guru kepada dunia That's the direct translation. Now, adakah ini purpose? So Ustaz Atul Alam Hasan Mandai yang coin benda tu. Tapi dia cakap 1 2 3 4 5 6 7. 7 ni menjadi guru kepada dunia supaya apa? Bukan? Kau tak pernah baca kan? Ni lagi satu risalah kena baca. Hatta la takuna fitnah wa yakuna din kullu lillah. That's ya Allah gambarkan, that's the end goal. Maknanya tak ada lagi fitnah. Din Allah satu dunia Maknanya tak ada jenayah, tak ada kerosakan, tak apa. That's the end goal. Bukan aku guru lah, aku guru. No, that's your way to teach people how to live. So that's why cerita pasal ni isu tamadun apa semua tu. Maknanya siapa nak angkat you sebagai guru kalau you bukan orang yang bertamadun apa semua kan. So that serve, kita kenapa nak bertamadun? Supaya orang acknowledge benda ni. Sebab apa? Supaya orang ikut cara kita ajar how to live life. Pakai macam mana. Macam tak?
Okay, so itu cerita ni. Now, to become, so antum kata benda ni, this is a role yang dimainkan supaya tercapai hasil ni. Faham Selama-lama ni kalau kita perasan 7 benda ni, sorry lah kalau siapa yang tak familiar dengan 7 maratil amal dia semuanya action items kan? Perasan? Action items. Action yang pertama, siapa yang tahu? Action item yang pertama. Individu Muslim. Itu noun. Action. Muslim yang beramalkan Beritahu kat diri sendiri. Tanggungjawab diri sendiri. Lagi siapa? Aku ada lah. Lagi. Islah nafsihi. Siapa faham? Islah nafsi bahasa Arab Islah nafsihi. Perbaiki diri sendiri. Perbaiki dirinya hatta yakuna sehingga settle, sehingga lengkap. 1, 2, 3, 4, 5 semua kan. Qawil jismi, matinul khuluq, salimul akidah. So, siapa yang pegang benda ni, your first responsibility, build your capacity sampai complete 10 muasafat. Kalau masih tak harisun ala waktihi, sampai pun lambat. Salah you lah, kenapa tak bina capacity sampai boleh mampu on time? Nafian ilahi, kenapa tak manfaat kepada orang lain ni? Menyusahkan orang lagi. You salah juga sebab you tak buat action pertama. That's the, siapa yang pegang benda tu? So, siapa yang kata saya pegang tu, lepas ni anda boleh ikut lah. Sekejap. Ya, kerja, bila hantar, musakaf, yalah, luar pengetahuan lah, mampu berdikari lah, whatever those things, it's your responsibility to fulfill that competency. Kenapa anda kata, dia nak tak nak kena ada? Because, nak cerita apa, nak buat benda ni, your competency macam tu pun tak ada. Second. Pembinaan keluarga Muslim. What's the action item yang actionable? Mendidik keluarga. Semalam dah ada apa? By the way, semua okey ke atas semalam? Sikit ingat. Nak tunggu. Kat sini ada yang ramai target tanpa dia beritahu siapa lah kan. Apa target lepas grad? Kahwin kan. So seorang yang sebelum grad nak kahwin kan? Ada dua, masya-Allah. So kita dia kenapa benda tu? Now, adakah soalan fundamental, adakah action nombor 2 ni hanya bermula masa kahwin? From apa yang Albana sebut? Kalau tak, kenapa? Sebab sebelum kahwin Kita ada adik-beradik. Adakah parent you supportive of kerja dakwah you? Supportive. Ni bukan suruh tanya jawab. Bagus, alhamdulillah bagus. Tapi point dia kat situ, dia mengkondisikan tu sebab this is your dua ni benteng utama lah. Dan lepas tu sebab tu dia kata cari pasangan yang ni, lepas tu dia bukan isu kahwin je kan, dia isu cari pasangan calonnya siapa, lepas tu posisikan pasangan, maknanya pasangan tu ada role, lepas tu didik anak-anak kan. All of this kat situ So cerita ni, kenapa nak highlight benda ni? All of this is action item to enable you to buat kerja sampai kerja yang besar lah. Anda rasa kalau untuk level membina negara atau at least level dakwah, 1 dan 2 ni prerequisite yang kalau you kata you nak sustain buat benda ni all out sampai ke ujung, 1 dengan 2 ni almost impossible lah kalau tak ada. Maksudnya you manfaat untuk orang lain pun tak ada, berdikari pun tak boleh. Rumah tangga tu pun frictionnya tinggi. Abang ni asyik-asyik usrah je, astagfirullah. Tak tahu lah benda kan. Ataupun dakwah cukup-cukup lah dakwah masa undergrad kan. Or whatever that dynamic is kan. Tapi kalau you dah start cakap pasal negara, nombor 3 ni almost Membina masyarakat. Kalau masyarakat tu tak jadi batu asas, faham ke? Kalau kita ambil contoh contoh Gaza tu kat interesting lah. Senang je untuk, bukanlah senang macam ni, if the whole of society is unwilling to live like that, agak mudah untuk tumbang grup-grup yang di situ lah. So dia takkan dapat support orang yang tak sanggup bersusah kerana perjuangan whatever yang dia perjuangkan So dan kalau siapa yang baca kisah-kisah ni pun quite interesting macam mana the revival of mood society tu. Macam Syekh Ahmad Yasin kenal ke? So sebab rasanya kita ni hidup-hidup, kita dah nampak macam Palestin tu macam tu tau, Gaza tu macam tu.
Tapi dia ada fasa minda terjajah tu dulu. Dan Syekh Yasin tu yang revive kita ni tak macam ni apa semua kan. So that's a challenge Dan semua bangsa yang merdeka tu dia ada fasa tu. Minda terjajah and then dia kena ada yang revive the whole thing Okay. Macam mana nak sampai conclusion ni? Sepatutnya 11.30 ni dah nak shift kepada korang punya discussion. Ya Allah, dah pukul 12. Okay. Dipendekkan cerita sebab kita terpaksa sambung waktu lain how to the detail But my hope is kalau you serius benda ni, kita tak sempat nak cakap benda ni sebab anak suka benda ni sebab dia termotivasi dia kan. Yang ni macam heavy lah discussion ni. Tapi kita terpaksa settle tu dulu. Satu, okay, action back Satu, growth. Dan I'm talking specifically growth dalam fulfilling benda ni Biasanya dia mirror je dengan career punya apa sebenarnya. Maknanya kalau you akan fulfill semua benda yang perlu ni, kecil sangat lah career tu punya keperluan pun. Maknanya you lah faham. Unless kalau you tak faham kita cakap growth tu growth apa dalam konteks dakwah lah. Saya gerti buat program. Tak, kita cakap far beyond that kan. To lead orang, motivate orang, bagi harapan. Maknanya all of those tu, that's a skill yang kalau pergi bawa kepada tu, itu juga Second, you cannot run away from, macam kata Nabi Muhammad SAW pun, because the life of this struggle ataupun this mission far outlast the life of any generation. Betul tak? Misi yang menjangkaui hidup satu generasi ataupun even dua generasi. Sebab tu dia takkan tercapai dalam umur Nabi Muhammad SAW. So the only real, macam kalau cakap Razin tadi pasal orang yang start something dan nak dia berterusan, tu skala yang kecil lah. Kalau kita cakap skala yang lebih besar So you cannot run away from developing human capital, human resource dan sebagainya lah. So dia akan cerita benda tu. You cannot run away from that. So siapakah orang-orang yang you develop? So that's the second question. And bila kita dan anda guna word develop dan semua saya bawa dia. Kita jangan tertipu dengan technicalities. Ada orang under kita dalam organisation chart atau apa, tapi kita sebenarnya tak develop dia, tak bagi dia long term punya growth or whatever. So we are talking about kita boleh serahkan this for them to bring to the next level and then the snowball rolling Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan cakap pasal impact Okay, ni Anan sebenarnya nak masuk kepada benda yang ke depan tapi sebab ada yang baru. Okay. Ada soalan? Ada sebenarnya tanya dari tadi. Tapi kan doktor kata masa zaman Zainab Al-Ghazali atau zaman Hassan al-Banna, dalam tu belum fasa keempat. Macam mana agak confused di situ. Macam adakah tahapan ni ikut kepada individu sendiri boleh ke tidak? Macam do they have the capability to do the 4 stages of Khalifah tu? Ataupun dia mengikut kepada konteks. Kalau ikut kepada konteks, sekarang dah boleh lah kan untuk sampai 4 tahun. Macam mana kan masalah? Okay. Okay, kalau kita tengok sirah, masa fasa Mekah, fasa kita boleh kata individu dengan fasa Mekah ni fasa individu lah. Macam nak quantify sebab Mekah ni biasa kita akan labelkan dia dalam konteks fasa dakwah, fasa dakwah sir, fasa dakwah jahar. Tapi terbentuknya masyarakat dia sebenarnya Madinah. Okay. Dan once Madinah establishing society, establishing dan serentak dengan tu establishing state, dan sebab dia almost serentak lah benda tu akan datang, dan state tu deal dengan external forces. Tu kalau kita kata 2, 3, 4 ataupun 3, 4 especially bila kita cakap okay, one yang kita establish tadi ialah responsibility kita ialah 4-4. Sebab ayat ni turun dalam keadaan 4-4 level tu sedang berlaku. Boleh terima Now, tetapi bila kita ambil konteks, adakah ayat ni
in konsep atau in operasi jatuh kepada Sumayyah? Tak, sebab Sumayyah hidup apa yang ada ketika itu dia fulfill. Masa Sumayyah tak ada isu negara, tak ada isu antarabangsa. Sebab dia fasa Mekah dan dah syahid. So of course taklif isu itu tak ada atas dia lah, sebab dia tak berlaku ketika itu. Tapi kalau isu Zainab Al-Ghazali tu ada isu negara. Tak. Okey, bila kita cakap negara ni, ente cakap maksudnya apa? Sebab Al-Banna dia fasa jemaah berhadapan dengan negara dia. Negara dia. Dia bukan fasa membentuk Dia berhadapan dengan kerajaan negara dia. Oh, okey. Sebab bila kita cakap ni, sebab ni nak ambil konteks sini bila kita cakap pasal kisos ni, dia bukan isu kita buat something untuk memperbaiki negara. Dia more kepada macam how to establish the state. So perjuangan dia masuk penjara tu adalah tahap ketiga lah kira-kira. Dia ke arah ketiga. Ke arah ketiga. Oh, maksudnya dia macam doktor, kalau macam niat kita dah sampai ke 4 dan niat kita sangat qawi, maksudnya kita memang berusaha ke arah tu, tapi rezeki kita sampai beberapa yang Allah bagi tu je lah, macam tu. Sebab masa kita belum masanya itu. Ya, okey, kalau dalam sirah kan para sahabat masa Mekah pun ada yang semangat. Kata kenapa tak dapat, tapi suruhan dia sabar, ni bukan masanya dan sebagainya, dan diharamkan pun physically ni. Tapi kemudian bila sampai Madinah dan ada perang, sebab tu Allah tanya balik, dulu kau semangat-semangat, sekarang ni dah wajib benda ni, ngada-ngada pula kan. So you will be tested when that time comes. Persoalan kita ni ialah, if lah kita hidup masa fasa tu, are we among those who fulfilling our responsibility, ataupun sebenarnya capacity kita, na'udzubillah, memang kita akan lari lah ketika tu. So we are talking in that context. In the context meaning that we want to fulfill the responsibility. Kalau sekarang ni di negara Malaysia sekarang, masih kita tahap kedua lah kan. Okay, Sebab kerajaan kita okey dan kerajaan okey. Question dia okey lah. Okay, the way Al-Banna design dakwah dia, kita tak hanya bercakap dalam konteks individually, kita cakap dalam konteks the whole mission ni. Sebab tu yang 7 ni memang akan sampai the end of 4 lah. Okay. Tapi setiap orang dalam yang join perjalanan ni, Allah takdirkan dia hidup sampai fasa mana tu, itu takdir Allah. Tetapi setiap orang yang ikut dari awal, sistem tarbiyah tu didesign supaya setiap orang boleh sampai sini. That's the design, by design. But are you given the opportunity of ketika itulah bertembung dengan Yahudi ke whatever that is tu, itu tak tahulah, itu takdir Allah. Sebab ada yang kena penjara, ada tu, tapi it's dia orang diredikan untuk whatever comes, I'm ready for it. Oh, so macam mana pun tahapan mahalan dan hadiah ni memang dah ada lah itu kan sampai dekat. So we begin with the end in mind. So kita readykan orang untuk survive until the 4. Okay, faham. That's how we design. So the conclusion is just stay the tarbiyah system lah kan. Just stay tu dia tak lah, maknanya you grow, you grow. Dan sentiasa siaga tu lah, setiap siaga kan. Okey lagi ni, kau masih follow? Now, sekejap anda nak, sebab nak transition kau punya pembincangan ni, tapi pukul 12 lah, Masya Allah. Kejap Now, satu perbincangan, okey, bila kita fast forward kepada apa yang kita buat, apa yang kita buat. Kat mana, okey, boleh terima tak dia jadi nak tak nak? Ni macam 3 core benda, dia siapa dengan benda-benda yang lain datang Yang kita buat dalam harmoni ni banyak aspek apa Ada yang map kepada mana-mana ni tak? Semua ada. Contoh? Lawak dulu kita ada set akademi. Okay. Setiap benda tu you boleh justify ke setiap benda tu? Okay, whenever we use certain term dalam konteks tertentu, jangan keluar dari konteks tu. Ini peringatan umum lah. So yang cakap ni growth yang ni. Janganlah kita ni kadang-kadang ada, kita justify kenapa kena grow, mantap lah.
Lepas tu bila kita bincang, so kita nak grow apa, totally terputus. So kita grow academic, kita grow. Kenapa tak boleh pula? Tapi macam adakah Tak, kalau you boleh justify, sekejap, apa masalah kita sekarang ni? Kalau lah settle academic ni, insyaAllah semua jadi da'i yang hebat, then go for it. Kalau that's not even a factor, faham? Anda tak cakap ya atau tak, Anda cakap if. So kita terbiasa dengan kita justify something tu, ada justification dia. Tapi kemudian bila kita take action tu, benda ni totally irrelevant. Anda tahu realize ke tak? Benda ni, okay, contoh. Kalau lah anda kata, kita nak hasilkan benda ni, contoh katakanlah anda buat MLM, supaya pergi kepada budak sekolah, kita akan develop dia orang ni, supaya the next of kita punya next generation, supaya bila dia masuk IPT nanti, inilah da'i-da'i yang akan menggegar IPT, contoh Lepas 2 SEM, antum tanya, ni kalau itulah sandaran dia kan, siapa yang dah jadi next line murabi kosong apa kan? If we tak tanya pun benda tu, your justification tu penyedap bicara sahaja. It's not something inside. Kalau tak, you akan concern dia punya growth tu. Siapa yang dah rasa macam nak jadi next line ini? Dan kalau nak jadi macam mana kita train dia jadi pemimpin belakang sebaya, and etc. So that's where yang anda perasan ramai orang yang macam kalau kita kerja tu macam ayat mukadimah tu cantik, lepas tu action plan dia langsung kebiasaan yang tak ada kaitan dengan benda tu, secara sedar atau tak. That's my core issue pasal kebanyakan aktiviti dakwah. So dia jadi macam kita feel justified sebab kita pernah ada ceritanya kat situ, but our action is not really built upon that. Apa contoh faham? Tapi tak, tu nak kata, okay, do we actually do this kat mana-mana? Ataupun attempt, do we attempt to do this? Gambar ni faham ke kita buat apa? Faham. Kat mana dalam apa yang kita buat? Is there any project yang attempt to do this? Okay, so ada yang cakap MLM. Kalau cakap MLM, sebab anda agak dekat dengan MLM sebab dari awal MLM. If ada orang kata MLM, ni kalau dia claim dia buat benda ni, siapakah yang duduk kat sini? ataupun versi. So itu akan totally dua cerita berbeza. Sebab to me the easiest one ialah mahasiswa. Comparison versus kalau kita pelajar sekolah. Sebab apa? Sebab by design, untuk buat benda ni, kita kena ada contact hour dengan dia yang banyak. Kita kena boleh influence dia punya banyak, baru boleh nak cerita, nak even story benda ni, belum nak cakap berkesan lagi. But then baru cakap, so apa cerita dia? So macam mana? Itu contoh lah. So whatever else yang secara sedar atau tak, in a way, program ni MAG dan sebagainya ni is an effort untuk mempossiblekan benda ni. Sebab di sinilah adalah ruang sikit untuk bercakap benda-benda ni kepada orang yang dah sedia bergerak dalam projek-projek ni, which is highly potential candidate, kan? So tu satu ijtihad. Ni belum kita nak scrutinize berapa berjaya tak berjaya dan sebagainya. But the first layer ialah kalau kita boleh justify action ni untuk capai benda tu, then at least that's the first step yang settle lah. Kemudian baru kita tengok macam mana sebenarnya berkesan tak berkesan, etc. Tapi kalau yang itu pun kita masih meraba, macam mana nak justify we actually doing that? My concern ialah benda tu hanya tempelan lah. Kita justify things, kita nak buat something. Anda boleh bezakan antara derive dengan derive dengan macam justification kot, ataupun nak tengok apa Contoh kalau kita derive, kita kata aku nak buat mall ni, center dia kena Islamic, so kita sama-sama kita buat surau tengah-tengah yang terang benderang surau. Lepas tu semua orang tahu surau kat situ dan azan bergumat. Ni contoh lah. So that's kind of derive. Aku buat mall ni dengan ada agenda. Ada benda yang dah siap mall kan. Orang nak solat kau ni.
kat parking tu boleh letak kot. So dia template macam tu kan. Ada surau kot. So projek kita macam mana? Maknanya the whole structure tu kita design to serve a certain purpose. Dia tempelan hujung lah. Aku memang nak buat projek macam ni, aku suka benda ni. Macam mana dah satisfy ni pun, ni bantu kan. Faham? So my big hope dari semua benda ni ialah to redesign your thinking sebenarnya. Nah, sebab tu nak cerita benda lah untuk hujung hari ni, sebab nak bagi masa juga sebelum Zuhur ni untuk kau ni. Sebab kita ada capacity building yang cuba dia buat lah, capacity building. Cumanya Ana agak risau siapa yang follow selama ni mungkin tak dapat identify pun kat mana capacity building dia, ataupun capacity building apa benda kan. Siapa yang rasa macam tu? Sejujur. Lagi? Dan boleh perasan tak kenapa rasa macam tu? Tak fokus ataupun tak faham lagi lah. Okey, lagi yang real punya kita tak faham. Yang lain kalau yang baru mungkin tak boleh nak compare lah apa yang berlaku selama ni. Sebab kita ni opinion Ana so boleh dibahaskan Ana rasa kita agak boleh appreciate benda yang bersifat tangible technical skill. Betul tak? Yang ni dia easily appreciated dan kita rasa kita dapat something. Dan selama ni kalau anda perasan, semua fokus Ana tak masuk benda ni. Perasan tak? Siapa yang boleh agak kenapa? Sebab ni mak istilah Ana bila Ana observe, terutama yang dah lama dengan dakwah macam ni, the critical missing point dia bukan isu teknikal pada cerita Ana based on conversation, ialah the thinking process. Dan I hope most of you kalau thinking process tu dapat di-align je, you can do wonders yang much better than what I can, sebab technical skill you much better than me from many aspects sebenarnya, from my observation. Cuma ni dia jadi macam orang yang thinking process dia tu yang tak align, dia akan sibuk buat benda maybe very efficient tapi tak capai the said goal. Right. Now kalau tema ni nak merangkum leadership versus management Kalau tema ni pernah dengar? Boleh appreciate tak what is the distinguish between leadership and management? Leadership ni banyak benda apa? Kalau secara umum? Menginspirasi. A good leader. Motivate ada. Maknanya dia okay. Dalam macam ni, you will be tested. Nak rasa kalau di ke depan nanti you will be tested lah kot. Sebab kalau boleh ke kata-kata leader create follower walaupun kalau kita nak membesarkan leader create leader apa semua kan, tu satu cerita lah. Tapi maksudnya you have the charisma, you have the authority, you have the whatever tu menyebabkan orang yakin dengan apa yang you nak bawa dan follow you where you want to go. A good manager might not be able to do that. Now, kalau cakap dalam company, dalam society sebenarnya, kadang-kadang leadership ni dia macam tak teruji sangat, or even kadang-kadang in the certain situation anda rasa taklah critical sangat. Sebab orang kalau contoh kerja kan, Ana memang inilah pun pendapat Ana. So as long as you manage me, I'll do whatever it takes and dia okay. Tapi dalam kerja dakwah ni dia tak ada habuan dunia. Kalau kita cakap perjanjian panjang ni, Nabi SAW tak boleh nak dia kalau dia hanya good manager saja, tapi orang tak ada strong conviction this is kita bersusah sama-sama semua tu, dia susah nak pergi. Okay, leadership ni apa kualiti yang kritikal ke tu? Kalau dia cakap you boleh bawa orang ke vision apa semua tu, tapi dia start dengan do you have that clear vision apa semua tu in the first place kan? And cerita itu unfortunately okay, Ana tak kata apa yang dah dibuat ni terbaik, tapi it's an attempt to solve yang tu. Kalau tu faham, to appreciate usaha ni lah.
Of course, siapa-siapa yang rasa macam ada cara yang boleh membantu untuk settlekan benda tu, ni. Now, okay, projek apa yang ada sekarang ni? Sebab korang akan shift ke projek. So, harapnya masing-masing boleh fikir, kalau perlu redline, how do you grow dalam position masing-masing tu. Tapi, macam anda cakap tadi, do not start dengan benda tu. Macam mana ayat tu? If keperluan growth tu, ada elemen yang boleh dapat dengan activism dan structure activism, tapi ada elemen yang memang dia perlu dapat beyond that. Carilah benda yang beyond tu. Kalau nak pendek ceritanya, dalam sistem kita tu ada sistem tarbiyah beyond sistem activism tu, yang if you want to grow macam ni, sistem tarbiyah tu jadi prerequisite. Itu kalau short to conclusion lah. Sebab ada elemen yang diperlukan kat fasa-fasa tertentu tu, yang kat situlah medannya, yang perbincangannya, pelatihannya dan sebagainya. Tetapi it doesn't make sense bagi orang yang konon-konon dalam quote-unquote sistem tarbiyah tapi tak ada activism punya output. So awak sedang dilatih untuk memberikan impact apa sebenarnya? Awak nak seronok rasa kita best-best baik-baik je ke? It doesn't make sense juga kan? So that's the two portion. Tu satu, pasal growth. Second, to me, a good indicator you tengah buat benda ni, kalau you dah boleh terbayang, siapakah mereka? Oh, nama-nama tu. That is a good indicator, memang you tengah buat lah. Kalau you cakap atas angin kan, adalah projek ni kan. Siapa ya? Adalah insyaAllah kan. Kalau masih tak kita nak dapatkan tu, part of the action plan, tu okey lah. Dan apa? Oh, recruitment ke, whatever it is. Dan ketiga ialah perbincangan impact. Hopefully, semua kita punya cerita ni is shifting from nak buat apa kepada nak capai apa lah. So, tu rasanya sebelum-sebelum ni kita dah bincang ya, kalau yang sebelum ni. Dan yang ni terpaksa bawa ke next time lah kot. Walaupun last time kita dah cerita pasal kita define customer apa-apa semua tu, sebab dia memudahkan nak cerita benda ni. Wallahu alam. So, ana mohon maaf atas ni. Ada apa-apa soalan sebelum kita shift? Sebab dalam konteks apa yang di-design oleh your project, satunya dia macam you tak boleh nak lari daripada pembincangan suction plan. Keduanya, what elemen yang perlu ada untuk capai benda tu kan. Contoh impact ni, kalau MLM apa? Yang menghasilkan, sama-sama tahu ke kenapa ada POP, kenapa ada data lah. Sebab kita nak, kalau data nak assess how. Nah, orang yang serius, kalau serius kita kata aku nak buat benda ni untuk menghasilkan, contohnya nak membudayakan budaya aktivism, the level of keseriusan kita menyebabkan kita memang nak kena gauge benda tu, kita nak cara sampai reach benda tu. So media tak boleh reach yang biasa-biasa, data memang nak kena ada team yang able to buat benda tu dan sebagainya lah. So those are to me good indicator of we are moving towards betul-betul actually serious about all of this lah. And so kalau kita masih, at least kita buat something, itu satu discussion sebelum ni kan. Wallahualam, anda mohon maaf sebab rasanya masih ada yang projek-projek yang memang dah minta masa untuk ada masa. So memang dah kena transition terus lah kepada ni. Sekejap. So grup apa yang akan ada station dah? Jika ada? Sebab nak tahu ni terus pergi ke station lah sebelum dah masa sejam sebelum Zuhur ni kan. Hopefully taklah habis sampai Zuhur tu kan. Maknanya but it's up to setiap group lah lepas ni. JK ada, JKS pun ada perbincangan. Ada kod. Tak apa, boleh pergi je dan tengok. Oh, kalau tak ada. Tak tahu lah, kalau wacana Albana dengan anda kot. Ke dia ada, anda tempat pandai. Apa lagi grup yang ada sebab nak tahu terus ke mana? JKD ada kan? Nak discussion. Selain daripada tu ada ke? JKMP ada? Ada, okey. Lagi? 4. Kan ada yang tak tersebut? JKB, dua-dua tak ada? Oh, ahlinya? Ada. Oh, tapi okey, lain. Yang lain ni ada dalam 4 tu atas.
Okay, so terpulang lah macam mana nak reside kepada ni, boleh tarik meja dan sebagainya. So, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi. So boleh bergerak lah.